Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ni kita nak pergi ride ikut Protect by Work Service di Rawang. So semoga dimudahkan segala urusan. Bye bye. Dia ride seorang. Alhamdulillah dah sampai Petronas Rawang. So kita boleh isi minyak sebelum sambung perjalanan. Apa kita belanja dulu? Hai, Assalamualaikum. Kita sekarang berehat sebentar di Petronas Rawang. Nak pergi ke sana pun awal lagi, baru pukul 9 sebab RV pukul 10. 9.30 kan kita bawa gerak lah pergi sana. Kalau nak tahu, sebelum ride ni aku beli glove baru. Ni glove baru RM30. Ni kasut baru. Semua sekali RM300 diskaun. Dekat kedai kat tempat aku ada glove baru, tapi ada glove baru lah, tak pernah pakai pun. Tapi glove tu hilang, pernah pakai sekali je kot. Tak mana letak, pas cari tak jumpa. So beli baru je sebenarnya. Ni apa nampak? Ni Jepun punya company juga. Doktor, tapi bukan Honda Malaysia tau. Bukan Honda Malaysia. Satu company, itu company bersama Honda Malaysia. Okey, dah pastikan dari Abang Jid, Protect gantikan yang lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 motor yang akan join ride ke warung tepi sungai hari ni. Kita akan ikut jalan dalam bersaut. Guys, kita nak jalan. Ni kita dah sampai Felda Sungai Tenggi BP. Sini ajap. Tengi. Bukan Tenggi. Tengi. Tenggi. Tenggi. Oh, nombor 4 sebelah sana. Siapa maafkan dia? Kami pelancong. Jawapan tu. Saya baru tahu ini Sungai Tengi. Tengi. Felda Tengi. Masuk ke situ? Betul nak pergi off-road ke apa ni? Apa hal ni nak menceroboh ladang orang ni? Dia dah tahu. Selama nak pergi buka. Saya risau kena sumpit dia lagi. Bila dia bersendirian kan. Kau tak pasal lah konon. Invisible. Invisible. Abang ni pakai baju dalam. Okay. So sweet.
Sultan. Oh, bawa kat Stream River Dia dalam operasi menceroboh landang orang. Apa tu jalan tak okey ke? Weh. Dia dah marah dah. Kata tak ada off-road. Tengok ada off-road. Siap nak buka pagar lagi. Terus je lah. Abang sekarang dah pukul. Ada buka 2.30 kan. Ha. Foto lalu jalan ni juga. Nanti dia benci juga. Sana. Suruh pergi sana. 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 Tak boleh bang. Assalamualaikum. Okey, dah sampai warung tepian sungai. Apa special sini? Ayam penyet mi kari. Siap kan? Ha? Kita pergi betung kan? Tu lah tu. Kan? Ni memang kena pergi betong lagi ni. Bila bang kita pergi betong? Betul tu. Ha, Maya? Cik. Kena ikut cik. Cik kata on, kita on. On. Boleh, dah tanya dah. Hai mandi. Budak-budak boleh mandi. Confirm. Jom bang, kita dah bang. Bapak budak boleh. Ha, boleh. Saya cakap tak boleh. Saya bawa baju ni. Ha? Special apa? Hari ni semua special. Tak ada yang tak special. Betul Kuah apa ni? Kopi ke? Cendol special. Cendol yang tak ada hari ni cendol. Tadi cakap semua ada special. Itulah yang tak special. Ini kan special. Tak special lah dia hari ni. Tak special lah. Yang tak ada cendol, bakso dengan rasa. Orangnya demam. Itulah cendol biasa ada. Tak ada berkaitan dengan cendol tak ada. Cendol kata. Cikang lah tu. Cikang lah tu. Dua lah ni cikang. Satu lagi. Jagung cincau sejuk. Jagung cucuk air. Apa cendol? Tengok cendol tak ada. Cendol tak ada. Lain kali kena call dulu lah. Tak boleh. Hari ni dia mendemam. Merebus. Tambah lagi kita sekejap ya. Terima kasih bang. Ni rebus. Biar. Terima kasih. Ha. Gila lah, dah kenyang. Bawa motor pun malas. Saya lagi bawah jap, kita naik balik. Tadi kita pakai tu pakai angkat. Hang ni melekat kat motor. Akak tu siapa? Mak Tam ke? Kita ambil satu chalet lah. Mandi sungai tercapai. Assalamualaikum guys, kita berada di Retro dan Santai Riverside. Kat sini ada tempat kemah-kemah. So inilah kami. Telah sampai di sini.
Mak pasal mandi kan? Ha? Jun, Jun. Jun. Syah mandi kan? Okey. Mazal mandi kan? Ha? Kalau tak beli. Alai mandi kan? Tengok majoriti. Mak minum mandi kan? Mak mandi Mandi. Kak? Jom, kita sama-sama. Duduk bang. Yang mati. Mana bang? Saya dari Sarawang. Saja ronda-ronda lah. Yang matamnya siapa? Ya, saya. Oh, matamnya. Oh. Minggu lepas orang daripada Rawang Ha. lagi campur-campur lah. Oh. Tapi motor apa yang kecil tu apa? Oh, motor Vespa. Vespa. Ada campur juga. Deras weh air dia. Ni ya, santai dan retro. Matam dan Pak Tam. Dah bayar tidur sini je lah. Tidur belerek macam tu je lah. Bang, air dia deras lah. Takut hanyut lah. Deras sangat. Nanti saya hanyut ni. Macam Ikut lampu dia. first time aku pergi sungai ni. Tapi yang tak best dia ni lah. Batu dia ni sakit lah. Ini dah lama. Mana dah sangat deras. Oh. Dalam tiang, tapi deras. Apa dia boleh? Salah? Kat sana main macam best tu. Air dia sangat deras lah. Oh, nak naik pun susah tau. Oh. Air dia deras lah. Tak boleh relax. Sana budak-budak mandi. So ni kemah-kemah dia. Teh air tak boleh juga. Dia tarik. Dia tarik ke? Buatlah teh oil dengan teh tarik. Tak tahu. Kira teh apa tadi? Teh ais. Dengan teh tarik. Oh, lupa tanya. Jalan pun nak tak. Okay, Assalamualaikum. Sekarang pukul pukul 3.55. Langit dah gelap. Lepas tu sungai tu deras. Kalau tak sampai air, sana pun dah gelap. So ni pondok kita orang. Pondok. Ni markas sinilah. Batu Surau. Santai retro by Matam dan Matam. Okay. Kol durian ada tapi tak ada buah. Belum musim habis. Di sini Matam ada menyediakan minum-minum. Tu dia. Sejuknya. Dia fikir planning yang akan datang. Kan dia kata rotate and friends. Rotate and friends right. Right cepedak. Ada right cepedak. Ha? Duduk. Tak cakap. Lah. Lah. Durian apa? Yalah kuning ke putih? Campur. Campur ah. Elok tak isi tebal tak? Tak tahulah yang dia orang order ni okey je kata dia orang. Dia kira macam mana tu? Ha? Dia kira macam mana? Kilo RM4. Kilo RM4. Sama macam? Ha? Nak dia. Dia mana berapa? Latte apa? Ha. Lambat ke cepat? Dah tanya dulu dah. Benda cepedak. Tengok sungai. Sambung tidur balik. Besok kita cuti ya? Besok ramai cuti bang sebab tengok bola. Ha? Betul kan?
Final Piala Dunia. Sebab saya main tahu dah. Bos tahu ni MC ramai gila. Lagi ada competition. Okay, so walk go home. Okay, nak balik dah. Tak ada sini tak ada ni Saya tu pun terbalik lah. Tak ada. Okay lah. Bang. Jumpa lagi the next ride. Okay. Mawasa. Macam mana swimming okay Okay. Okay bang, jumpa Masya. lagi. Okay. Jumpa lagi. Salam. Selamat sampai sana bang. Amin. InsyaAllah. Bang. Terima kasih bang. Jangan lupa next ride. Kak, terima kasih kak. InsyaAllah. Rotek ride. Ni nak panggil apa? Rotek Rotek and Friends ride. and Friends ride. Okay, dari Abang Jit sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.